Kalau kau ni jenis kaki bacot, kaki komen macam tu kan, kau bayangkan nanti kau mati, kau bayangkan nanti kau tengah sakit. Aku sehari tak borak, aku borak dengan dinding ni, kau tahu tak? Cahaya bro, apa khabar? Sebab tu dinding hitam aku rasa, sebab aku selalu duduk tujah kepala dia. Aku paling tak suka orang letak aku dalam perasaan yang happy dan sedih dalam satu masa yang sama. Actually kan, orang nak cari aku senang je, member aku apa semua kan. Cik, bukan nak cakap kita famous. Janganlah. Tak sign. Tak ada, bukan macam tu. Yang kita boleh meet in the middle. Bahasa Inggeris lagi. Macam mana orang menilai kita dari konten-konten yang kita rilis? Adakah kita nak diingati sebagai seorang tukang joget ular? Kan? What's good guys? Kita jumpa lagi dalam episod kedua podcast aku yang tak ada nama ni. So guys, hari ni aku nak cerita kat korang yang aku dalam keadaan jiwa kacau sekarang ni. Korang tahu tak betapa penatnya aku nak cerita, nak menyiapkan satu episod podcast yang aku buat sendiri untuk korang ni. Dah tak ada modal nak cakap apa. Nak cari mangsa untuk aku tarik dalam podcast ni pun tak dapat lagi guys. Korang yang nak teman aku borak dalam podcast ni, aku minta simple je. Korang PM je aku nombor korang. So nanti aku boleh calling korang masa aku buat video ni. Aku jadikan korang sebagai konten. Jadi korang bolehlah bercerita. Instead of korang mencari teman-teman yang tak seberapa bagus, why not korang ceritakan kisah korang dengan aku. So kita boleh sama-sama mendengar luahan dan dijudge oleh netizen. Itu yang paling best. So guys, hari ni aku nak cerita dengan korang. Permulaan dia agak slow sikit video ni sebab aku dah penat. Guys, aku ni kerja. Kita kerja guys. Kau tengok ni, nak set up dengan lampu tak berapa terang apa semua ni. Kau bayangkan kalau kita set up satu studio yang best, yang cantik, kan? Korang tak kena tengok dua benda buruk. Faham tak maksud aku? Sekarang ni, korang cuma tengok muka aku je yang buruk. Sekarang ni, kalau korang bayangkan kita ada satu setup studio yang cantik, korang dah tak kena tengok muka aku yang buruk. Korang boleh tengok setup studio yang estetik. Tapi masalahnya sekarang, kita tak ada proper studio. Dan yang lebih menyedihkan, korang kena tengok setup yang sendu ni bersama muka aku. 2 kali sendu. Sedih. Tapi yang sendu-sendu ni kita akan ubah sebenarnya. Supposedly hari ni kita ada benda best nak kongsi dengan korang, di mana ada 2 meja. Korang bayangkan ada 2 meja kat sini. Satu meja untuk PC sahaja dan satu meja untuk laptop aku. Laptop aku. Plural orang panggil. Majmuk 2 sebab laptop untuk editing dengan laptop untuk typing. Tapi aku tak faham kenapa bila aku order kat Shopee, datangnya barang lain. Barangnya samalah. Kita tak boleh lah exaggerate benda yang tak sepatutnya. Datangnya benda yang sama. Meja tu dah datang, tapi colour dia lain. So aku agak tak berpuas hati lah. Kau nak bagi aku meja Power Rangers putih kan? Aku ni Power Rangers hitam, kena pakai all black. Kau tengoklah aku minum kopi, walaupun tak seberapa hitam. Kalau dia bagi aku set up meja putih, tak ke bersepah meja tu kalau topi pula, kalau kopi tu tumpah ke apa. Aku paling tak suka orang letak aku dalam perasaan yang happy dan sedih dalam satu masa yang sama. Kecuali ex aku je. Dengar tu, kecuali ex aku je yang boleh buat aku rasa perasaan aku macam tu, sedih dan happy dalam satu masa. Tapi hari ni Shopee telah mengambil alih tugas ex aku untuk buat benda yang sama pada aku. Aduh. Dia telah memberi satu berita gembira. Your item has been delivered dalam sistem. Masa tu aku kat office macam aku kena balik cepat. Walaupun aku sempat singgah KK Mart untuk beli aiskrim dulu sebelum balik tadi sebab nak menghadap jam kan. Sampai dengan harapan yang besarnya tarik meja tu dari luar. Berat gila. Sekali kecewa baik. Perasaan kecewa tu ya Allah bagai ibarat awak, saya nak mengorak awak. Yang macam tu kita cakap kat awak yang kita suka kan. Awak, saya nak mengorak awak. Sorry bro, saya dah ada boyfriend. Begitulah perasaan ni. Ini bukan exaggerate. Ini memang itulah rasa dia. Buka. Alamak, kenapa putih? Aku hantarlah dekat message dekat seller tu kan. Hi, what can we help?
Aku dah merentan panjang-panjang kat situ cakap meja kan. Rupanya sekali tak faham bahasa Melayu. Alamak. Tapi itu bukan fokus utama untuk video ni lah. Just aku nak cakap aku tak give up lagi lah. Selepas keluar video pertama yang kurang daripada 1000 view, okey, aku tak kisah. Tak kisah bro. Korang tengok, aku masih lagi buat episod kedua. Dan mungkin episod ketiga, keempat, kelima, sampailah 500 episod. Korang takkan tahu macam mana perasaan berkobar-kobar aku nak buat konten, borak-borak dengan orang ni. Walaupun masih tak ada lagi mangsa yang aku nak borak. Tapi it's okay bro. It's okay. Tak ada orang nak borak dengan kau untuk konten. Rejection is normal. Sebab kata one tu. Kita meneruskan. Tak pasal-pasal gambar one tu ada. Kita quote one tu. Kita meneruskan. Kita buat konten seada yang boleh. Kita buat semampu yang boleh. Cuma yang aku tak pandai lagi nak set up lampu ni lah, nak nampak vibe rumah huruf tu aku tak pandai lagi. Dia bila tak ada lampu yang tembak kat muka ni, menyala elok pula kan. Tapi terang lah, nampak lah sikit. Mungkin tak cukup gelap. Dah aku pun tak tahulah. Nanti kita study bab lighting. Aku pun tengah masih lagi study. Dan sekarang aku pun masih shoot lagi pakai phone. Kamera dah ada. Sebab aku tak beli lagi dia punya casing. Banyak duit nak kena keluar bro. Nak buat-buat benda macam ni. Nak cakap, kalau Trump kan, ni aku nak salahkan orang lah ni. Kalau Trump tu gunakan duit suku je yang dia buat serang Iran tu kan, aku rasa dah siap studio. Dan kita dah tak kita tak perlu duduk bilik sewa. Kita dah duduk di satu ruangan yang selesa di mata dunia. Tapi itulah hakikatnya. Orang kaya dia tak akan melihat memberi kesenangan mudah-mudah itu kepada orang miskin B40 macam saya ini. Adalah satu, apa aku nak cakap ni? Kita nak cakap apa yang kita buat ni, walaupun setup bodoh-bodoh ni, still keluar cost lah. Tapi sebab aku pun memang kerja bahagian ni. Ya, memang nampak aku macam content creator yang tak berguna dekat masyarakat kan. Tapi aku still ada kerja. Aku ada real work bro. Aku kerja kat office. Aku ada real work. Bukan ni saja kerja aku. Ni aku menggunakan masa rehat aku untuk buat benda ni. Dan it's fun for me. Aku tak perlu keluar lepak. Aku tak perlu. Sebenarnya kan, side track. Otak aku ni banyak sempak. Actually kan, orang nak cari aku senang je, member aku apa semua kan. Aku buat konten apa semua, dia orang type je nama aku, keluar je. Bukan nak cakap kita famous. Janganlah. Tak sain. Tak ada, bukan macam tu. Cuma nak cakap kalau orang nak bersilaturahim dengan kita, dengan aku lah. Especially aku, senang sebenarnya dia orang nak reach out. Aku ada page, aku ada Instagram, sama je macam orang lain. Cumanya aku 1% giat sikit daripada orang biasa yang buat konten kat social media. So macam orang biasa, contoh let's say lah, orang biasa keluarkan konten 1 atau 2 gambar satu minggu. Aku try konsisten untuk produce video dalam seminggu tu 2 atau 3. Kita cubalah, bro cuba. Aku dah banyak kali dah memberi harapan palsu dekat masyarakat, netizen dalam social media, yang aku nak konsisten buat konten. Tapi apakan daya, tiba-tiba ada klien, kita kena jaga konten klien kita kena shoot konten klien kita. Dan kalau ada job daripada one tu, ni aku nak cakap kat one tu, job, aku boleh lah keluar shoot, aku boleh lah keluar jalan-jalan. Ni aku duduk merempak je kat rumah. So sorry bro, aku tak boleh move on lah. Aku tengah edit kau punya konten sikit-sikit ni. Aku ada shoot podcast dengan Bantu hari tu. Adalah sikit video kan, seronok-seronok kan. Berapa minit video ni? Video ni around 1 jam enggak? Tapi aku tak tahulah audio dia ada ke tak. Sebabnya halfway daripada masa kita shoot tu, ada satu kamera mati, satu telefon lah. So aku prefer untuk shoot podcast aku pakai phone ni sebab aku buat mobile. Ni lagi satu benda yang aku nak cerita kat korang. Selain daripada kedai baju online aku juga buat servis untuk shoot video konten-konten orang lah. Contoh macam kau ada kedai makan, kau rasa aku dah buat konten, aku dah bosan, why not kau bagi kat aku, kau pas sikit job untuk aku buat konten kat kedai korang macam tu. So tu antara salah satu kerja part time aku. So that's why
Ada masa aku busy sangat, ada masa aku tak busy. Tapi aku rasa tak ada kot aku tak busy. Aku cuba menghabiskan masa aku sebaik yang mungkin. Okay, sebenarnya topik cerita video kali ni, aku teringat satu podcast. Dah habis dah benda-benda bodoh tadi kan. Ni aku just stick pada satu kamera. Aku malas nak edit banyak kali. So aku ada tengok podcast, ada satu podcast vlog dengan Aizat Hamdan. Tak salah aku. By the way, kita minum kejap. Oh lupa, kopi ni, latte ni adalah daripada 7E. Aku nak cakap dekat 7E, 7E korang sebenarnya korang kena sponsor aku lah. Sebab aku ni pagi pergi office aku beli satu, malam aku beli satu. Kadang-kadang pagi aku tak belilah, aku bawa yang semalam punya pergi ke office. Sebab aku minum sikit je malam kan, sebab aku nak tidur. So 7E, kalau korang nak cari orang untuk sponsor, korang boleh cari aku. Sebab aku tertega kopi korang 7E. Dengar tu 7E. At least setiap kalau kau sponsor aku, rasalah semangat sikit nak buat video kan. Okay, by the way dalam podcast tu dia menceritakan, pakai topi pun tak betul sangat. Panas lah, lately panas kan. Banyak distraction kan. Dan podcast tu menceritakan di mana kalau kita buat konten ni kan, sampai satu period kita perlu berfikir, andai kata one day kita dah tak ada kat dunia ni, macam mana orang menilai kita dari konten-konten yang kita release. Adakah kita nak diingati sebagai seorang tukang joget ular? Kan? Takkanlah kau dah mati macam, si Polan-Polan ni mati dulu, dia famous tau. Tapi konten dia macam tu lah, joget ular. Ataupun kau nak meninggalkan something yang bermanfaat lah kat masyarakat. Macam aku cuba elakkan lah konten-konten bodoh. Walaupun aku, of course lah, kita nak kejar trend, nak kejar FYP punya things kan. Kita buat barang untuk klien. Tapi kalau untuk konten aku ada power untuk decide sama ada aku nak buat konten macam mana. Tapi bila aku buat konten untuk, bukan untuk masyarakat, untuk klien kan, aku harus memenuhi apa cita rasa masyarakat. Aku bukan nak cakap yang cita rasa masyarakat kita, orang Malaysia ni suka benda-benda yang tak bermanfaat, tapi mostly macam tu. Sebab kita kena faham, user social media mencari entertainment, mencari escapism daripada kelelahan mereka bekerja di dunia yang nyata. So mereka mencari something yang boleh entertain mereka. So mereka consume lah konten-konten yang tak berat. Dan konten yang aku buat sekarang ni di consider as konten berat lah, bila dah masuk part yang kita nak bincang. Dan dalam podcast tu juga, apa yang membuat aku berfikir dan aku rasa nak berkongsi dengan korang adalah, yes, that thing sangat penting lah. Sebab aku rasa most of us ni, masyarakat, netizen, warga Malaysia adalah content creator. Tanpa kita sedari dan tanpa kita fahami apa term content creator sebenar. Content creator ni sebenarnya adalah orang yang membuat content. Tak semestinya orang tu kena die-die macam aku, nak ada lighting ke apa. Tak, kau ambil gambar, kau upload dekat social media, kau dah membuat content. That's the thing, content creator. Tak kisahlah kau famous, kau tak famous. As long as kau upload video, upload gambar kau adalah content creator. Dan bonusnya adalah bila kau famous, ada orang react lah, ada orang judge, ada orang hina. Tu benda-benda tak best, ada orang support. Bila kau mengeksposkan kehidupan kita ataupun something dekat social media, kita dah meninggalkan digital footprint. That thing orang akan boleh trace. Dan macam aku cerita tadi lah, something yang untuk kita berfikir dekat social media, include komen include komen. Kalau kau ni jenis kaki bacot, kaki komen macam tu kan, kau bayangkan nanti kau mati, kau bayangkan nanti kau tengah sakit, kau bayangkan nanti kau tengah tak ada apa-apa, orang kutip cari kau punya komen yang lepas-lepas tu kan, kau bacot orang, kau hina orang, kau rasa apa perasaan kau time tu? Orang guna balik benda tu untuk against kau. Dulu kau rasa aku seronok-seronok je komen bacot-bacot orang ni. Bila kau dah tak ada kemampuan, orang gunakan benda tu untuk menentang kau. Cuba kau fikir. That things aku rasa pengguna social media, aku sendiri pun sekarang aku cuba menggunakan social media sebagai positive vibe untuk aku. Walaupun yes, aku akui aku tak pernah mengelak dan aku tak pernah mensucikan diri aku yang aku tak pernah komen benda-benda yang tak bagus kan. Aku ada komen benda yang tak bagus, aku ada tulis benda yang tak bagus dekat social media. Dan even sekarang, kalau aku jumpa komen-komen aku yang tak patut, aku delete. Status-status aku zaman remaja-remaja, zaman-zaman broken. Mat, lu ingat gua tak ada awet lu? Tak adalah. Ya, zaman-zaman broken kita update status ke apa kan, aku cuba delete balik untuk
Bukan untuk aku tak nak ingat memori lama ke apa, ke gambar aku dengan ex aku dulu, walaupun aku hide daripada family aku kan. Kita tak nak benda tu ada dan menjadi saham untuk kita pada kemudian hari. Ingat, kita ni orang Islam. Orang Islam ni kita bukan hidup kat dunia je. Kita kat akhirat tu kita ada judgment day. During that time, you will know. Aku dah tak tahu nak sambung dalam bahasa Inggeris kan. Pada masa tu kau akan sedar lah apa kesilapan-kesilapan yang kau dah buat kat dunia ni. So guys, untuk episod kedua ni aku tak ada modal sangat nak borak. Korang lah salah korang. Salah korang. Korang punya salah. Aku dah cakap tinggalkan nombor korang dekat PM. So nanti, okay, macam mana proses dia kalau nak jadi guest aku dalam video ni kan. So nanti aku place lah telefon kat sini. Ni phone holder, aku place telefon kat sini. Sekejap, mana telefon aku? Ni telefon personal aku, bukan telefon office. So nanti aku akan macam tenet. Hai, selamat malam. Hai, terima kasih sebab kerana join podcast kita sekalian-sekalian. Macam tu lah. So korang tinggalkan nombor aku call. Tapi of course lah, kita akan arrange the best time yang kita boleh meet in the middle. Bahasa Inggeris lagi. Kita boleh meet in the middle. Di mana kau tak busy, aku tak busy, kita bincang lah, kita set satu masa kan. So korang boleh gunalah peluang tu untuk menceritakan hari korang ke kan. Mungkin dalam masa satu hari, satu konten tu kita boleh call 2-3 user ke. So korang estimate lah cerita apa yang korang nak ceritakan. Tapi of course lah, aku akan tarik. Aku kan suka borak. Aku sehari tak borak, aku borak dengan dinding ni, kau tahu tak? Cahaya bro, apa khabar? Sebab tu dinding hitam aku rasa, sebab aku selalu duduk tujah kepala dia. Macam tu lah. So bila korang tinggalkan nombor phone, kita akan set satu appointment where we will discuss when and where. Tak ada lah, when je lah. When the date and time I will call you for you to be in my content. So kalau korang rasa korang nak expose diri korang boleh cakap je, video ni aku buat dengan siapa-siapa, ataupun just mysterious call, ala-ala radio kan. Dia tak adalah aku bosan sangat aku nak borak seorang, dan korang tak adalah nak dengar suara aku. Actually aku tengah recovery, aku baru nak sihat. So korang PM je nombor korang, aku set masa, okay, bila kita nak call. Biasanya kalau macam hari kerja, aku cuba cari malam lah. Aku dah 2 kali aku cakap aku ada kerja. Hari kerja aku kena pergi office. Walaupun nampak aku bongok-bongok macam ni, muka orang tak berapa nak berjaya, tapi Alhamdulillah, thanks God for the risk you give to me. Okay lah, so macam tu lah. So mungkin dalam episod ketiga aku tak rasa lagi akan ada guest. So mungkin dalam next episode aku ada masa, aku try lah approach member-member. Ada je member-member yang palat kan, orang ajak macam beast, aku call out terus. Orang nak call dia tak nak, takut sangat dia. Tapi tak disalahkan dia sebab dia kerja. Tak boleh lah ganggu masa kerja dia. Kita kena faham lah orang tu busy apa. So guys, sampai kat sini je lah video ni. Aku dah ceritakan kat korang macam mana perjalanan video. Tapi aku akan cuba for this year lah, doakan aku untuk aku konsisten, untuk aku dapatkan 500 episod video ni. Kalau ada sponsor lagi lah best kan. Ada sponsor. Contoh kalau korang ada produk sambil tu aku placement kat sini lah. Contoh lah ni sambal ke apa kan. Tapi korang jangan bagi aku sambal sebab aku tak makan pedas. Kau nak suruh aku mencigit mati kan. Memang aku tak terima. Let's say lah, aku akan buat lah produk placement aku tak macam ni kan. Contoh ada cookies. Sebab aku suka cookies. Tak cookies lah placement dalam video ni lah. So sambil aku borak dengan korang ni, by the way cookies ni sedap tau ni, sambil makan. Placement. Kita nak mencari mata. Ni jangan sampai aku masuk topik marketing. Aku boleh borak topik marketing 3 jam non-stop. Korang cabar aku ke? Janganlah cabar. Jangan cabar. Nanti susah aku nak. Banyaklah rahsia terbongkar kan. Aku boleh ajar orang marketing. Walaupun aku tak hebat sangat dalam marketing, tapi aku tahu the things, do and don'ts yang aku pelajari. Banyak aku belajar daripada podcast apa semua kan. At least boleh membantu lah. Tapi kena ingat, aku tak buat benda tu free. Aku cakap awal, kau ingat aku free nak kerah otak? Penat weh. Dah lah perah otak. Kau bayangkan kau perah otak,
ia menggunakan tenaga-tenaga yang ada dalam badan kau. Lepas tu kau lapar. Kau lapar kau nak makan. Makan tu duit bro. Jadi jangan cari aku untuk minta tips marketing sekian. Tapi ada je aku bagi dekat siaran page aku, page company aku. Aku ada company aku sendiri ke. Walaupun tak grow sangat. Kenapa ada company sendiri tak grow sendiri? Aku tak sempat. Aku jaga klien aku. Sebab aku tak letaklah benda tu sebagai priority. Cumanya aku adakan company aku ni sebab as a portfolio for me to show to my client that I involved in marketing. Tengok, aku rasa lama-lama aku buat video ni, aku rasa episod ke-500 I will speak English fluently. You don't be surprised lah. So guys, dah banyak, aku rasa banyak sangat video ni mengarut. Dah masuk part mengarut, dah pukul 12 dah. Nanti nak edit lagi, aku edit terus ni video ni. Nak edit, lepas tu nak upload. Kita jumpa lagi dalam episod seterusnya, iaitu episod ke-3. So guys, doakan aku sukses selalu. Aku doakan korang juga. Oh ya, ada lagi sikit lah. Aku ada something yang menjentik lah, menjentik otak aku. Aku rasa kan, kenapa aku susah untuk keluar daripada circle yang aku rasa macam aku sepatutnya boleh jadi kaya, tapi aku tak kaya lagi. Kenapa? Aku rasa satu lah, sebab aku selalu makan kucing dan anjing. Cuba korang bayangkan ni, aku rasa kucing dan anjing tu tak doakan aku untuk kaya weh. Dia doakan aku untuk, weh, dia ni mamat ni kena selalu ada kat sini, so jangan bagi dia kaya. Kalau dia kaya, dia belah daripada sini weh. Dia dah jadi T20, dia tak nak duduk kat sini, dia tak bagi makan anjing. So kita doakan dia, bagi dia rezeki cukup je. So rezeki dia cukup, dia boleh makan makanan anjing, makanan kucing. So dia boleh stay kat sini, dia boleh bagi makan kat kita. Aku rasa sebab tu. Tak adalah, ni side joke lah, side joke. Okay, so guys, jumpa lagi. Peace out.